Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Nur Farah Bashira bersama rakan-rakan iaitu Puteri Nur Asmita dan juga Muhammad Farid Safri. Pada hari ini, kami akan membentangkan berkaitan dengan tugasan 2 morfologi bahasa Melayu. Dari segi pengenalan, kita dapati bahawa kritikan tentang penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan bukan bertujuan menolak teknologi, sebaliknya menyedarkan kita tentang risiko pencemaran bahasa. AI sering menjana terjemahan langsung yang kaku dan gagal memahami nuansa imbuhan serta hukum DM iaitu diterangkan, menerangkan yang menjadi tunjang tata bahasa Melayu. Jika guru menerima secara melulu output AI tanpa suntingan, bahan pengajaran digital akan dipenuhi dengan struktur ayat yang tidak gramatis. Hal ini bukan sahaja memberikan pendedahan bahasa yang pincang kepada murid, malah boleh menghakis martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang dinamik dan berwibawa di ruang cyber. Baiklah, berikut merupakan bahan analisis teks yang telah kami jana melalui AI Gemini dengan memilih tajuk Transformasi Digital dalam Merekayasa Pedagogi Abad ke-21. Dalam perenggan-perenggan ini terdapat banyak kesalahan morfologi yang telah kami kenal pasti, iaitu dalam perenggan pertama, dalam era pasca pandemik ini, para pendidik di seluruh negara sedang berusaha untuk mempertingkatkan lagi kompetensi digital mereka. Hal ini penting bagi memastikan kualiti pengajaran tidak terjejas ekoran peralihan daripada kaedah tradisional kepada e-pembelajaran modul. Namun begitu, terdapat segelintir guru yang masih memperkecilkan kepentingan latihan ini kerana mereka lebih selesa dengan pendekatan lama yang dianggap paling terbaik sekali. Baiklah, seterusnya bahan analisis perenggan kedua. Hambatan utama yang sering menghambat keberkesanan agenda ini adalah kegagalan sesetengah pihak untuk mendalami tentang falsafah pendigitalan yang sebenar. Ada kalanya bahan pengajaran yang dijana melalui kecerdasan buatan sering mengandungi penulisan-penulisan yang tidak gramatis, menyebabkan murid memperolehi input bahasa yang pincang. Oleh itu, guru perlu bertindak sebagai kurator ilmu yang berwibawa agar tidak memperketepikan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang dinamik di ruang cyber. Kesimpulannya, pihak berkuasa pendidikan perlu memperlebarkan skop penyelidikan mengenai impak pendigitalan terhadap konektif pelajar. Melalui sinergi antara kerajaan-kerajaan negeri dengan sektor swasta, kita mampu mempermudahkan akses kepada sumber pembelajaran yang berkualiti. Usaha kolektif ini bukan sahaja akan meningkatkan tahap literasi digital negara, malah menjamin kedudukan bahasa Melayu agar kekal teramat unggul sekali di persada antarabangsa demi perkembangan masa hadapan. Seterusnya, ini merupakan jadual analisis morfologi perenggan pertama. Di sini terdapat beberapa kesalahan yang telah dikenal pasti dan justifikasi analisis serta penambahbaikan yang telah kami jalankan. Kesalahan yang pertama ialah para pendidik. Ini merupakan kategori morfologi kesalahan kata bilangan. Justifikasi analisisnya ialah ia merupakan kelewahan jamak kerana kata para sudah mendukung makna jamak. Penggandaan para adalah tidak gramatis mengikut hukum penggandaan kata bilangan. Jadi, cadangan penambahbaikan yang betul adalah para pendidik atau pendidik-pendidik. Kesalahan yang kedua ialah mempertingkatkan lagi. Ini merupakan kesalahan kata terbitan. Hal ini kerana kelewahan imbuhan dan kata penguat. Imbuhan memperkan sudah membawa maksud intensif. Penambahan lagi menjadikannya lewah. Maka cadangan penambahbaikannya ialah mempertingkatkan atau meningkatkan lagi. Kesalahan yang ketiga ialah e-pembelajaran modul. Ini merupakan kesalahan sintaksis iaitu hukum DM. Justifikasi analisisnya ialah hukum DM merupakan unsur yang diterangkan iaitu modul mesti mendahului unsur yang menerangkan iaitu e-pembelajaran. Jadi, jawapan yang betulnya ialah modul e-pembelajaran. Dan yang terakhir sekali ialah kesalahan paling terbaik sekali. Ini merupakan kesalahan kategori morfologi kata adjektif. Justifikasi analisisnya ialah ia merupakan kelewahan darjah penghabisan. Penggunaan 3 kata penguat paling
dan juga sekali secara serentak adalah salah. Cukup sekadar satu atau dua yang dibenarkan. Maka cadangan penambahbaikan yang betul ialah paling baik atau terbaik atau baik sekali. Kita bergerak kepada jadual analisis perenggan kedua, iaitu kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam perenggan kedua. Yang pertama, mendalami tentang. Kategori kesalahan ini adalah kesalahan kata kerja transitif. Justifikasinya, kata kerja transitif mendalami tidak memerlukan kata sendi nama tentang kerana objek langsung harus menyusul terus selepas kata kerja tersebut. Cadangan penambahbaikan adalah perkataan hanya mendalami dan terus masuk kepada ayat. Seterusnya ialah perkataan dijana melalui kecerdasan buatan. Kategori kesalahan ini ialah kata sendi nama atau sintaksis. Dan justifikasinya, kata kerja pasif dijana seharusnya diikuti oleh kata sendi oleh untuk menunjukkan ejen atau terus kepada alat. Penggunaan melalui lebih merujuk kepada proses atau perantara fizikal atau abstrak, bukannya ejen penggerak utama. Dan cadangan penambahbaikannya dijana oleh kecerdasan buatan. Kesalahan yang ketiga, penulisan-penulisan. Kategori kesalahan ini adalah penggunaan kata terbitan. Justifikasinya, kata penulisan ialah kata nama abstrak yang membawa maksud proses menulis atau hasil menulis. Dalam konteks ini, ia sudah bersifat umum. Penggunaan kata abstrak sering dianggap lewah jika konteksnya sudah faham sebagai jamak. Cadangan penambahbaikan ialah hasil penulisan atau penulisan. Kesalahan yang keempat ialah memperolehi. Kategori kesalahan ini adalah kesalahan kata terbitan dan justifikasinya mengikut hukum Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Imbuhan yang betul bagi kata dasar yang bermula dengan konsonan P ialah bukannya memperai. Cadangan penambahbaikan ialah memperoleh. Kesalahan yang terakhir dalam perenggan kedua ialah memperketepikan. Kategori kesalahan morfologi ialah kesalahan bentuk kata. Justifikasinya, kata dasar bagi perkataan ini ialah tepi. Apabila diberikan imbuhan apitan memperkan yang menjadi mempertepikan, penggunaan ke di tengah adalah lewah. Cadangan penambahbaikan ialah mengenepikan. Jadual analisis morfologi perenggan ketiga ini menunjukkan kesalahan morfologi yang terdapat dalam perenggan ketiga. Jadi antara kesalahan yang terdapat dalam perenggan ini ialah memperlebarkan. Perkataan ini menunjukkan kesalahan imbuhan, iaitu imbuhan memperkan tidak boleh bergabung dengan kata adjektif. Jadi penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah sama ada menggunakan perkataan memperlebar atau melebarkan. Kesalahan yang kedua pula ialah kerajaan-kerajaan negeri. Hal ini menunjukkan kesalahan kata ganda, iaitu ada kelewahan jamak. Istilah kerajaan negeri dalam konteks pentadbiran Malaysia sudah merujuk kepada entiti jamak secara kolektif. Penggandaan kata nama pertama adalah tidak perlu dan lewah. Jadi penambahbaikan yang boleh dilakukan ataupun jawapan yang betul ialah kerajaan negeri. Kesalahan yang ketiga pula ialah perkataan mempermudahkan, iaitu kesalahan bentuk kata, iaitu kelewahan imbuhan. Kata mudah ialah kata adjektif. Imbuhan memper tidak boleh digabungkan dengan kata adjektif. Jadi imbuhan yang betul ialah memudahkan atau mempermudah. Kesalahan yang keempat pula ialah teramat unggul sekali, iaitu kesalahan kata penguat. Kelewahan darjah penghabisan, iaitu penggunaan 3 kata penguat secara serentak. Amat dan sekali adalah tidak gramatis. Hanya maksimum 2 kata penguat dibenarkan dalam satu frasa. Jadi penambahbaikan atau jawapan yang betul ialah teramat unggul atau unggul sekali. Dan kesalahan yang kelima ialah masa hadapan, iaitu kesalahan sintaksis, iaitu hukum DM. Hukum DM, walaupun sering digunakan dari segi ketepatan, istilah dalam wacana rasmi masa depan adalah lebih tepat dan mantap berbanding masa hadapan yang dipengaruhi struktur desain. Jadi cadangan penambahbaikan untuk perkataan masa hadapan ialah masa depan. Hai, saya Nusra. Selamat datang ke sesi diagnostik bahasa. Saya adalah unit pemprosesan bahasa Melayu. Terdapat beberapa ralat morfologi yang dikesan oleh sistem. Mari kita mulakan proses imbasan.
analysed and approved. Imbasan mengesan kelewahan jamak. Frasa para pendidik tidak gramatis kerana kata parent sudah membawa maksud jamak. Jadi jawapan yang betul ialah para pendidik atau pendidik-pendidik. Jom kita bedah siasat kesalahan yang pertama dan yang paling popular. AI tulis paling terbaik sekali. Bunyi macam gempak kan? Lagi hebat. Tapi dari segi tata bahasa, ini salah. Sepatutnya kita guna satu je. Sama ada terbaik, paling baik atau baik sekali. Jangan campur aduk semua sekali. Kesalahan macam ni ada nama dia tau. Ia dipanggil kelewahan darjah penghabisan. Senang cerita, ia jadi bila kita guna kata penguat secara berlebih-lebihan. Inilah bukti yang AI secanggih mana pun masih lagi belum faham betul-betul selok-belok bahasa kita. Okey, contoh kedua, pembelajaran modul. Nampak macam kesalahan kecil je kan? Tapi sebenarnya ia langgar salah satu hukum paling asas dalam bahasa Melayu. Yang betulnya ialah modul pembelajaran. Terbalik tu. Kenapa terbalik? Sebab ia melanggar hukum DM. Ini peraturan penting. Unsur yang diterangkan iaitu modul mesti datang dulu. Selepas tu barulah unsur yang menerangkan iaitu pembelajaran. AI selalu keliru bab ni sebab ia cenderung untuk tiru struktur ayat bahasa Inggeris. Dan bukan setakat tu je, ada banyak lagi kesalahan biasa yang AI buat. Contohnya, kelewahan jamak macam para pendidik. Para tu kan dah jamak. Lepas tu, kesalahan imbuhan macam memperolehi yang sepatutnya memperoleh. Dan juga kesalahan frasa kerja macam mendalami tentang, sepatutnya mendalami sahaja. Nampak kan corak kesalahan dia? Jadi, apa kesannya? Mungkin nampak remeh, tapi bayangkan bila pelajar atau kita sendiri asyik terdedah dengan ayat-ayat yang salah ni. Lama-kelamaan, kita akan memperolehi input bahasa yang pincang. Isu ni bukan lagi pasal tata bahasa semata-mata, tapi ia berisiko merosakkan pemahaman dan cara generasi akan datang menggunakan bahasa Melayu yang betul. Habis tu apa penyelesaiannya? Adakah kita kena tolak AI ni terus? Tak semestinya. Sebenarnya, di sinilah peranan kita sebagai manusia menjadi sangat-sangat penting. Kitalah penjaganya. Petikan ni bagi saya merumuskan segalanya dengan padat. Okey, ini dia 3 langkah praktikal yang kita semua boleh amalkan. Pertama, kejuruteraan prompt. Maksudnya, arahan yang kita bagi pada AI tu kena betul-betul jelas dan spesifik. Jangan cakap tulis pasal pembelajaran je. Sebaliknya, cuba bagi arahan macam ni. Tuliskan satu perenggan tentang kebaikan modul pembelajaran, guna bahasa formal dan pastikan semua frasa mematuhi hukum DM. Nampak tak bezanya? Kedua, amalkan konsep manusia dalam gelung. Anggap je apa yang AI bagi tu sebagai draft pertama, bukan yang terakhir. Tugas kita adalah untuk menyemak dan menyunting cari kesalahan-kesalahan yang kita bincangkan tadi. Dan yang ketiga, jadilah kurator ilmu. Peranan kita bukan sekadar betulkan tata bahasa, tapi kita juga pastikan mesej yang disampaikan tu berkualiti, tepat dan yang paling penting, memelihara martabat bahasa kita. Pada akhirnya, semua perbincangan ni adalah tentang masa depan bahasa kita. AI ni, ia cuma satu alat yang sangat berkuasa. Tapi macam semua alat lain, ia perlu digunakan dengan bijak dan dengan kawalan kita. Dia alat, bukan tuan kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam kita seronok berlumba-lumba mengejar kemajuan teknologi, macam mana cara kita nak pastikan martabat bahasa Melayu kita ni tidak terkorban? Baiklah, kami juga telah menghasilkan satu video penerangan berkaitan kesalahan morfologi secara ringkas yang mana video tersebut kami telah muat naik dalam aplikasi TikTok. Bagi penghasilan video tersebut, kami telah menggunakan gabungan beberapa teknologi terkini iaitu Gemini, Flow, Meta AI dan juga Eleven Labs. Hal ini bertujuan bagi menghasilkan video penerangan yang jelas, menarik dan juga kreatif menepati aspek yang dikehendaki mengikut soalan. Bukan itu sahaja, melalui video tersebut, kami telah mendapati bilangan tanda suka, komen dan juga bilangan kongsi yang amat memberangsangkan. Hal ini jelas terbukti bahawa penyampaian yang kami gunakan melalui aplikasi AI tersebut amatlah berkesan dan bermakna bagi para pendengar.
Justifikasi autoriti dan refleksi. Segala analisis dan pembetulan yang kami lakukan ini bersumberkan Tata Bahasa Dewan edisi keempat, iaitu rujukan tertinggi bagi memastikan bahasa Melayu kita tetap murni dan berwibawa. Hasil kajian ini menyedarkan kami bahawa walaupun teknologi AI sangat pantas, AI masih belum mampu memahami nuansa hukum morfologi kita dengan tepat. Sebagai bakal guru, penemuan ini memberi refleksi penting bahawa tugas kita bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi mesti bertindak sebagai penapis yang bijak untuk memelihara kedaulatan bahasa daripada input yang salah di ruang digital. Strategi penambahbaikan. Sebenarnya, kita boleh mengelakkan kecerdasan buatan daripada terus melakukan ralat morfologi dengan menggunakan strategi yang betul. Caranya adalah melalui prompt engineering atau pemberian arahan yang sangat jelas. Sebelum menjana sebarang teks, kita perlu mengarahkan AI secara spesifik supaya mematuhi hukum tata bahasa dewan, terutamanya hukum DM, serta mengelakkan penggunaan kata yang berulang-ulang atau lewat. Selain itu, kita tidak seharusnya menerima hasil kerja AI secara bulat-bulat. Kita perlu sentiasa mengamalkan prinsip human in the loop dengan bertindak sebagai editor linguistik yang menyemak semula setiap imbuhan dan susunan kata yang dihasilkan. Maklumat utama kita adalah untuk memastikan teknologi sentiasa patuh kepada ketepatan bahasa Melayu yang sebenar. Bukannya kita yang mengikut kesilapan teknologi tersebut. Jadi, teks-teks yang dihasilkan tadi merupakan teks yang dihasilkan oleh AI ChatGPT. Jadi, kita sebagai manusia, kita perlu tidak menerima hasil kerja AI itu secara bulat-bulat. Cadangan penambahbaikan dan rumusan. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa secanggih mana pun teknologi kecerdasan buatan AI, kepakaran manusia tetap diperlukan untuk memantau ketepatan tata bahasa Melayu. Ralat dalam aspek pengimbuhan, kelewahan dan hukum DM yang dikesan menunjukkan bahawa AI masih gagal memahami nuansa morfologi secara mendalam. Sebagai bakal guru, tanggungjawab kita adalah untuk memastikan teknologi menjadi pemudah cara dan bukannya punca pencemaran bahasa. Memartabatkan bahasa Melayu di dunia digital bermula daripada ketelitian kita dalam menghasilkan setiap bait kata yang gramatis.